Aiman, hang dah lakukan yang terbaik. Aku waktu hang tengok ni, dulu ramai yang sanggup tolong hang. Yang pertama sekali Cikgu Hisham lah. Harap hang ingat lagi lah Cikgu Hisham. Itu kata-kata harapan Muhammad Aiman Afiq Muhammad Basri, 19 tahun, kepada dirinya sendiri untuk masa hadapan. Pernah hampir mengucapkan selamat tinggal kepada dunia pendidikan, Aiman kini diberi peluang kedua untuk menyambung pengajian ijazah sarjana muda di Universiti Kuala Lumpur British Malaysian Institute. Individu yang pertama sekali lah, Mami Jahan tu, pengurus KLT tu, dia yang ambil berat pasal saya. Lepas tu dia bawakan isu tu kepada Cikgu Nur Hisham tu. Dia yang assist lah untuk buat permohonan rayuan, dan alhamdulillah saya dapat masuk ke MRSM. SPM saya berjaya dapat 9A, alhamdulillah. Waktu asas itu alhamdulillah semuanya masih okey lah kan, sebab masih ditanggung oleh zakat. Cuma yang paling saya rasa terkesan waktu sem pertama degree lah, sebab waktu tu tiada sebarang bantuan kewangan apa. Jadi pada awalnya tu untuk saya belanja harian tu memang bergantung kepada duit simpanan dan juga pada hujung-hujungnya tu saya terpaksa jugalah meminta bantuan kepada kawan-kawan, pada saudara mara kan. Beri impact jugalah kepada proses untuk belajar kan. Itu saya pun tahu yang bahawasanya ilmu ni yang boleh berubah kehidupan kan. Jadi saya decide untuk berhenti dulu sementara, kumpul dana dulu sendiri dan apply semula tahun depan. Di rumah, kehidupannya sederhana. Ayahnya sedang sakit dan ibunya pembuat kuih yang menjadi tulang belakang keluarga. Namun pertemuan semula dengan Cikgu Syam mengubah segalanya. Dengan bantuan dan nasihatnya, pintu pendidikan yang hampir tertutup terbuka kembali. Cikgu Syam ada telefon saya, tanya tentang saya, kenapa saya berhenti. Itu saya beritahu lah semua pasal apa yang jadi. Dan pada mulanya saya memang insist lah untuk kerja dulu. Selang beberapa hari dia kontak saya sekali lagi. Dia kata dia nak datang ke rumah untuk jumpa dengan saya. Pada hari Ahad tu dia datang jumpa saya. Dia bincang berat hati juga lah, sebab saya pun tak nak menyusahkan orang ramai, tapi dia nak tolong juga. Saya pun tak apalah, saya okey. Lepas tu malam tu saya dapat mesej pada dia yang dia dah kontak dengan Dr. Ashraf kaitan saya tu, dan Cikgu Dr. Ashraf dia sudi tolong lah. Saya rasa macam syukur juga pada itu. Pertama sekali saya ingin mengucapkan setinggi penghargaan juga ribuan terima kasih juga kepada Pengarah Simara Dr. Ashraf Wajdi, dan juga Dekan UniKL Dr. Zulkifli, sebab tanpa mereka berdua saya tak dapat sadar lah di sini di UniKL. Tak dilupakan juga kepada pihak Mara yang sudi membantu saya untuk dari segi iuran pengajian dan juga pembelajaran harian bulanan. Yang paling saya tidak lupakan pada Cikgu Hisham lah, yang sudi sanggup ambil berat pasal saya untuk memastikan saya mendapat pendidikan sepatutnya lah kan. Tawaran daripada UniKL BMI tiba seperti sinar baharu.
bersama sokongan Yayasan Pelajaran MARA YPM, sebuah komputer riba dan bantuan kewangan yang memulihkan semangatnya, Aiman kembali melangkah membawa tekad yang sama, malah lebih kuat. Kini, Aiman merupakan pelajar ijazah sarjana muda kejuruteraan elektrik di UniKL BMI. Bagi Aiman, peluang kedua ini bukan sekadar anugerah, ia adalah tanggungjawab untuk membuktikan bahawa setiap ujian pasti tersimpan hikmah. Bila saya datang ke sini, saya cuma letakkan satulah untuk habiskan saya punya degree kat sini, dan insyaAllah kalau dipanjangkan rezeki, saya nak bantu mak ayah saya lah.